Gua Tempurung di Bukit Batu Kapur Kuping, Perak masih menyimpan rahsia alam semula jadi sejak ratusan juta tahun. Ia bukan sekadar tarikan eko pelancongan, malah masih menjadi makmal semula jadi untuk kajian geologi dan hidrologi. Laporannya bersama wartawan Salmi Ahmad. Gua Tempurung adalah gua terpanjang di semenanjung Malaysia dengan jarak kira-kira 1.9 km. Kepelbagaian ciri fizikalnya termasuk terowong, ruang dan formasi batu yang berbeza dalam satu sistem gua dengan laluan kering, berair serta ruang menegak. Kewujudan sistem sungai bawah tanah yang aktif menjadikan proses geologinya masih hidup. Proses pelarutan ni dia memang berlaku. Terus berlaku selagi ada air. Selagi ada air dia akan terus berlaku dan proses pelarutan tu dia akan sedikit sebanyak akan melemahkan struktur di sini. Jadi kalau kita buat pemantauan, maknanya kita tahulah, kita boleh lihat. Dah adalah kita punya hotspot tu kita boleh kenal pasti. Batu kapur yang membentuk gua ini berusia antara 250 hingga 400 juta tahun. Ruang dan terowong pula terbentuk akibat hakisan air antara 1.5 hingga 1.8 juta tahun. Ia turut menyimpan sejarah aktiviti perlombongan biji timah awal 70-an yang menjejaskan sebahagian struktur batu. Pemeriksaan kestabilannya kini dilakukan agensi berkaitan dan pihak konsensi. Sebarang aktiviti penerokaan gua perlu dikendalikan oleh jurupandu bertauliah. Bukan sahaja keselamatan pengunjung, tapi kita kena jadikan keselamatan kawasan ini jugalah. Maknanya kalau apa-apa yang kita buat tu tidak akan merosakkan gua ni sendirilah. Alhamdulillah, saya rasa seronoklah bila saya dapat luangkan masa dengan kawan-kawan saya dengan buat aktiviti-aktiviti yang sangat menarik dengan kami teroka Gua Tempurung dan kami belajar banyak benda. Pemuliharaan Gua Tempurung menawarkan nilai saintifik dan sejarah yang unik serta mengekalkan flora dan fauna ekosistem mikro yang unik untuk masa depan. Tanpa pemahaman saintifik, struktur gua ini berisiko terancam. Justru peranan pakar geologi dan pemantauan pihak konsesi amat penting bagi memastikan keselamatan, pemeliharaan dan kelestariannya terus terpelihara. Salmi Ahmad, TV3.